Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih juga kerana menonton saya. Terima kasih juga kerana share, kerana like, kerana subscribe, kerana segala-galanya. Kerana kau, ku masih di sini. Thank you LTL. Ni Faizal, Speedy Gonzales, hashtag RTR. Thank you. Initial MAG, RT. Okey, tinggi hadir. Okey, tinggi. Waalaikumsalam. Hai. Pasir Gudang. Oh, orang Pasir Gudang pun ada. Ampang, thank you. Salam. Faizal, terima kasih. PJS4, thank you. PJS4. Selamat malam, LTL Kapar follow. Thank you. Yang mana? Typo je saya tahu. Nantilah saya betulkan. Sekarang ni tak sempat nak betulkan dulu. Tak apa. Yang penting kita faham tajuk kita pada malam ni, insyaAllah. Dari Limbang, thank you. Siapa tak isi borang Real Reform lagi ada dekat Facebook saya. Saya pin dekat Facebook saya, Real Reform. Siapa nak bersama dengan Real Reformist, Real Reform Volunteer, tolong isi borang di dalam page Facebook atau di Twitter saya. Alright, yes. InsyaAllah. Bagaimana sambutan volunteer? Dah lebih 400 orang dah, Alhamdulillah. Dah lebih 400 orang sudah berada, dah isi borang. Alhamdulillah. Bersihnya muka bro, pakai filter ke? Pakai filter. Ni filter. Kan ada filter ni. Ready form. Matang Jaya ke udara. Terima kasih orang Matang Jaya. Thank you. Lawan tetap lawan. Cadangan Is, bagilah link borang dekat sini. Siapa yang boleh bagi link letaklah. Saya tak boleh sebab saya tengah live sekarang kan. Siapa yang boleh pergi ke page saya, letak link dia dalam komen ni, letaklah sekarang. Macam mana nak isi borang dari Reform? Pergi ke Facebook saya atau Twitter saya. Dalam tu ada dia punya link saya. Tapi siapa yang boleh ambil link daripada siapa yang boleh ambil link daripada page saya, boleh letak kat sini. Okey, letak kat sini insya-Allah. Terima kasih. Perlis LTL, terima kasih. Pilah, terima kasih. Nama parti nanti Reform ke? Tak. Nama parti nanti lain. Kan? Kucing kat Kementerian Ekonomi Bilik pun salah revisi. T-shirt RR dah ada ke? Belum. Saya tak buat dulu sehingga kita dah official, nanti baru saya akan officialkan sekali dengan t-shirt. Is kak sokong dari rumah saja. Tak apa kak. Kalau akak nak sokong dari rumah pun tak apa. Macam saya katalah, kadang-kadang kita ni tak reti benda lain. IT tak reti, campaign tak reti, tak berani. Tak apa, share, like, subscribe, tap love, itu je. Johor hadir, Johor segamat, yes. Ulas Convention Johor hari ni panas, ya. Hashtag Ramanan Koyak. Parti Ramanan Koyak. Parti Koyak Ramanan, PKR. Kan? Iskandar Puteri, thank you. Salam dari Penang, terima kasih orang Penang. Tak ada bendera ke? Saya tak ada bendera. Mana ada bendera? Lunyai Ramanan kena sound dengan Pak Hasan Karim. Kenapa dia nak komen banyak sangat dan ramai juga bantai Hasan Karim kan? Hasan Karim ni dia bantai semua orang. Rafizi pun dia bantai, tuan-tuan. Rafizi pun dia bantai, tetapi itulah reformis. Pak Hasan Karim ni lah reformis. So dia bukan kisah pun, dia tibai je. Dia kata dia betul, benda salah dia cakap salah. Itulah reformis. Kan? Tapi Ramanan Koyak, Ramanan reformis ke? Ramanan scammer 5.5 juta tu. Scammer tu, tuan-tuan. Bukan saya cakap, mahkamah cakap. Kan PKR boleh, ya, scammer, ya. Aduh, orang PKR ni scammer kau boleh bawa naik atas tu Scammer kau boleh bawa naik atas tu. Pakai orang Sarawak. Adik. Parti keluarga Ramanan. Ramanan pun baru muncul. Ya, 2020 baru dia join parti, tuan-tuan. Itu pun lepas jadi kerja. Bukan 2020. I think, yalah 2020, 2021 macam tu lah. Baik aku tak join PKR dulu. Tak boleh. Yang dulu-dulu, cerita dulu. Yang dulu ada kami. Sekarang kami dah tak ada. Okey, tulis komen. Siapa yang dah keluar parti, tolong komen yang keluar parti, tuan-tuan.
Sebab saya terus masuk cerita lah. Dekat convention hari ni di setiap bagi yang tak tahu kan. Ini saya ceritakan lah. Bagi yang tak tahu. Sebelum setiap tahun Parti Keadilan ni akan mengadakan apa yang dipanggil sebagai kongres. Muktamar tahunan lah. Dia akan diadakan hujung tahun ataupun 1 tahun selepas tarikh tahun sebelumnya. Tetapi sebelum kongres itu diadakan, parti biasanya dia akan buat convention negeri dipanggil. Jadi annual presiden ni akan presiden timbalan presiden akan tour lah seluruh Malaysia kan untuk pergi jumpa dengan setiap negeri sebelum pergi kepada convention kongres tahunan dipanggil. Jadi kalau tahunan itu di peringkat kebangsaan dipanggil kongres, di peringkat negeri dipanggil convention. So sebelum Johor, sebelum ini Sarawak ada buat mini convention. Yang ni agak lawak tuan-tuan. Saya tak pernah sentuh lagi benda ni. Mini convention. Kenapa dinamakan mini convention? Yang pertama, kerana Sarawak tak mampu mengumpulkan ahli yang ramai untuk nak mengadakan convention dan akan malulah kepada Perdana Menteri kalau sekiranya nak buat convention orang ramai tak datang. Memang betul pun orang ramai tak datang tuan-tuan. PKR Sarawak, Parti Keadilan Sarawak ni dia ada 32 parlimen. Bermakna ada 32 cabang. Okey, tolak satu lah. I think Julau tak ada. I'm not sure. 32 lah, 31. 31 cabang. Kalau satu cabang hantar 10 orang, dah 300. Kalau satu cabang hantar 20 orang, dah 600. Kalau hantar 30 orang, dah 1000. Nak penuhkan dewan, saya tahu dewan tu kat mana, bukan jauh daripada rumah saya ni. Nak penuhkan dewan dalam 100 orang pun tak mampu tuan-tuan. So akhirnya cabang yang pergi dia hantar, dia kata cabang hantar 5 atau 10 orang. Mana ada cabang hantar 5-10 orang? Ini parti kerajaan. Ini bukan parti pembangkang. Kalau parti pembangkang dulu bolehlah kata dana tak cukup, duit tak cukup, mungkin pengangkutan tak ada. Bolehlah. Ini yang datang tu Presiden merangkap Perdana Menteri. Bila yang datang tak sampai 100 orang, agak memalukanlah untuk parti pemerintah di negeri Sarawak. So ada yang berkata, mungkin dia kata dia buat sikit-sikit tu sengaja untuk tujuan supaya tidak mengecikkan hati GPS. Mungkinlah, saya tidak menafikan. Demi kerana untuk memuaskan hati GPS. Kan? GPS takut GPS ni kita ramai sangat nanti GPS takut. Mungkinlah dia anggapan demikian. Tapi kalau itulah anggapan dia, maka sangatlah memalukan parti pemerintah yang bakal menghadapi pilihan raya akan datang dalam tempoh tahun hadapan, hujung tahun ini, Sepatutnya pilihan raya negeri Sarawak berlaku Februari tahun hadapan. Maksimum Februari tahun hadapan. Takkanlah mini convention dibuat kat Sarawak. Ni menunjukkan apa tuan-tuan? Bahawa di Sarawak ini orang Melaya dia tak kisah pun pasal orang Sarawak ni. Parti Melaya sebenarnya dia tak kisah pun pasal orang Sarawak. Komen siapa orang Sarawak kat sini. Dia tak kisah pun apa yang jadi pada orang Sarawak. Kita nak masuk pilihan raya ke tidak. Apa persediaan kita nak bertanding atau tidak. Dia tak kisah pun. Janji mereka boleh menjaga hati GPS. Anwar Ibrahim dia jaga hati GPS je. Dia bukannya nak betul-betul nak membuatkan Parti Keadilan di Sarawak. Tak ada. Kalau betul dia nak kuatkan Parti Keadilan di Sarawak, dia dah lama buat. Tapi kerana dia tahu Parti Keadilan di Sarawak dipimpin oleh orang-orang yang lemah. Oleh pemimpin yang lemah. Yang tahu minta duit saja, tapi buat kerja tak reti. Dia tahu benda tu. Tapi sebab dia tak ada pilihan, dia kena ada. By law, PKR kena ada cawangan ataupun bahagian ataupun kita panggil cabang di seluruh Malaysia. Itu by law. Jadi, yang Sarawak ni hanyalah untuk mencukupkan undang-undang. Kalau dia tak ada parti ataupun tak ada cabang bahagian di Sarawak, berkemungkinan Parti Keadilan boleh dibatalkan dan boleh dibubarkan kerana tak cukup sebagai parti nasional dipanggil. Jadi bila Parti Keadilan buat mini convention, dia telah mendedahkan beberapa cerita
cita-cita ataupun beberapa niat Parti Melaya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri terhadap Sarawak, orang Sarawak. Bagi saya, bila dia buat demikian, dia menampakkan ketidaksungguhan dia untuk nak melawan GPS. Tuan-tuan tahu yang pensepadan semula ini, Parti Keadilan DUN Sarawak akan bertambah daripada 82 kepada 99. Daripada 82 ke 99. Itu dipanggil Konvensyen Negeri. Itulah betapa teruknya lah konvensyen yang berlaku di negeri Sarawak ni. Sebab saya boleh cerita lah tuan-tuan, saya dulu pernah buat konvensyen 1000 orang datang tau. Tak percaya tanya Dr. Teo. 1000 orang datang di Semiri, Sarawak. Tapi orang-orang ni semua dah tak, saya tak ada, Dr. Teo tak ada, ada 2-3 orang, ada yang dah meninggal, ada yang disisihkan. Orang-orang dah ramai, dah tawar hati. Hari ni saya bawa balik hari raya beraya dekat Kota Semarahan kan? Kawasan Dun Ahsan Jaya. Bukan majoriti, semua yang saya jumpa tu dah keluar parti. AMK Kota Semarahan, dia orang kan, jadi ketua AMK Kota Semarahan. AJK dia semua dah habis. Tinggal ketua AMK dia. AJK habis, semua dah habis lah. Kan? Dan yang berhenti tu ada hardcore tuan-tuan, orang-orang yang lama kat dalam Kota Semarahan. Yang ada kat situ tu, kalau diikutkan, yang bakal jadi tabang tu pun, timbalan dia pun, itulah, tak apalah Abang Salim. Okay, Abang Salim, sihat saya. Okay, bawa saya ke Johor tadi. Membawa saya kepada negeri Johor. Okay. Sebelum saya bagi cerita ramanan tu, saya tengoklah. Biasanya dalam konvensyen ni, dia akan, Setiausaha Agong dia akan bentangkan. Okay, dia akan bentangkan berapa ranting dah dibuat. Berapa ranting dah dilakukan. I think ranting yang paling banyak adalah Batu Pahat, YB On antara ranting paling banyak, 100 lebih ranting dia. Memang dia buat kerja lah. Batu Pahat, kalau silap saya tengok tadi antara yang paling banyak. Tapi banyak juga ranting cabang yang lain tak ada pun. Ada yang kosong, ada yang satu. I think ketua AMK Johor Pulai kan, kosong kan, ada ranting. Pertambahan ahli pun tak ramai. So imagine satu parti yang memerintah, jadi kerajaan, orang tak nak join, parti tak berkembang. Selepas itu dalam masa yang sama, ramai pula ahli-ahli lama keluar daripada parti. So bila saya dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, kita pernah menghadapi ahli keluar, kita pernah menghadapi keadaan di mana orang meninggalkan kita. Tak ada tuan-tuan. Mereka tidak pernah menghadapi keadaan sekarang ini. Dulu orang tinggalkan kerana parti susah. Tuan-tuan kena ingat dulu ni orang yang kononnya pengasas PKR yang duk maki Rafizi tu, dia pergi keluar daripada PKR ni tahun 2011. Yang kata Rafizi kalau mamak Cina, aku pun lupa nama dia. Dia keluar PKR 2011 dalam keadaan parti susah. Parti susah dia keluar. Jadi orang yang keluar daripada parti dalam keadaan parti susah. Contoh Lokman Adam, Ezam Makno, ni semua orang yang keluar dalam keadaan parti susah. Mereka mengejar kemewahan, mereka mengejar kesenangan. Yang itu kita tak peduli. Now imagine orang yang membawa parti ini jadi berjaya, jadi kemercu kejayaan, jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan. Mereka yang keluar dalam keadaan parti senang tuan-tuan. Dr. Aisyah, dia pernah jadi calon, antara calon kotak OKU lah untuk OKU. Dr. Aisyah hari ini mengumumkan bahawa dia pernah jadi calon, keluar parti dan menyertai gerakan Real Reform. Tuan-tuan dah menyertai gerakan Real Reform belum? #RR, tuan-tuan. #RRV, #R. Kalau nak menyertai, form ada dekat dalam Facebook saya. Kita nak mulakan gerakan ni sekarang ni. Kita dah tak ada masa lagi ni. Kita akan mulakan gerakan dan first meeting saya akan buat secara online nanti. Ramai-ramai saya akan panggil secara online. Baik, itu cerita lain. Di konvensyen Johor, Ramanan pun berucap. Ramanan berucap. Apalagi, ya. Dengan semangat dia pergi bantai Rafizi. Bung bang, bung bang, bung bang. Sema Ramanan ni berucap. Bung bang, Rafizi gagal. Rafizi ini, Rafizi kementerian tak jalan. Rafizi Kementerian Ekonomi gagal, tuan-tuan. Dalam pada dia bantai Kementerian Ekonomi tu, dia lupa bahawa Kementerian Ekonomi tu di bawah Kerajaan Madani.
Kementerian Ekonomi itu di bawah Anwar Ibrahim. Bila dia bantai Rafizi, sama juga dia bantai Anwar Ibrahim. Ramanan. Aku sangkakan bodoh, rupanya bongok, rupanya kan. Aku sangkakan bodoh, rupanya bongok. Kau bantai Rafizi Kementerian Ekonomi. Kau bantai sekali Anwar Ibrahim. Lepas tu dia keluar kenyataan. Rafizi telah belanjakan 150 lebih juta hanya untuk vending machine. Itulah lain kali fakta tu ada sebagai menteri selidik. Nanti kau malu sendiri. Aku rasa Jumaat ni Rafizi akan jawab. 150 lebih juta itu adalah bajet yang disebut oleh Anwar Ibrahim untuk Kementerian Ekonomi kepada semua projek-projek. Tidak termasuk vending machine, tapi bukan hanya untuk vending machine. Kan? Sebab itu lain kali baca. So bila Ramanan bantai, pung pang dia bantai. Siapa yang bangun tuan-tuan? Hasan Karim. Hasan Karim mempersoalkan satu saja. Kau nak bantai Rafizi? Ini convention. Kau nak bantai Rafizi? This is a convention. Kenapa nak bantai Rafizi dalam convention? Hasan Karim mempersoalkan, kenapa nak bantai Rafizi dalam convention? Convention ini adalah tempat kamu menceritakan plan hala tuju parti, perancangan parti, motivasi kepada ahli, macam mana kita mengekalkan jawatan, kedudukan kita, bagaimana kita nak menarik lebih ramai ahli menyertai kita, bagaimana kita nak memperkukuhkan ahli dan parti, bagaimana kita nak memberi semangat kepada ahli kita bahawa reformasi kita berterusan, perjuangan kita ini berterusan. Iyalah, Ramanan nak cerita tentang perjuangan apa? Tahun 1999 dia ada ke? Yelah, dia muda daripada saya lah kan. Masa tu dia mungkin sekolah menengah lagi. Tahun 2004 dia ada ke? Tahun 2008 dia ada ke? Tahun 2013 dia ada ke? Tahun 2018 dia ada ke? Orang macam ni, wah hebat. Ini orang PKR yang baru masuk parti lah kan. Dia tak tahu Ramanan tu siapa. Dan orang ni pun baru masuk parti. Sebab itulah Hasan Karim tu boleh bangun bercerita. Kau nak pergi kutuk Rafizi yang bangunkan parti ini, yang bawa dan menjadi tonggak kepada parti ini. Dalam kalangan ramai pemimpin lain lari dalam pada parti ini susah. Yang sanggup bertolak bergadai, yang sanggup meletakkan diri dia, ditangkap, boleh ditahan di PSA, kena saman. Kau nak pergi kutuk dia? Tak tu. Kedua, ini convention. Bukan tempat kau nak pergi kutuk Rafizi. Dia macam ni lah tuan-tuan, simple. Daripada hari itu saya kata, kenapa tak berani pecat Rafizi? Kenapa tak berani pecat Rafizi? Dokilah ketua cabang botak duk kata macam ni, dia baca itu. Saya dengarlah ketua cabang botak ni mungkin menjadi orang. Mungkin nak tanya dia betul atau tidak. Benarkah anda akan menjadi orang yang pertama yang akan menggerakkan petition seluruh Malaysia untuk pergi pecat Rafizi? Betul tidak? Payah besar. Kalau tak, jadi bacol lah. Cakap-cakap keluarlah. Kenapa tak pecat? Kalau Rafizi, kita tahu macam ni tuan-tuan. Siapa yang who blink first? Rafizi tak nak keluar. Kalau kau nak, kau pecatlah dia. MATC hari ini, serang hendap yang nak dibuat oleh Damai ni tuan-tuan. Ini saya nak cerita geng Damai ni. Mesyuarat Agung Tahunan atau Annual General Meeting lah kepada Pandan hari ini. Rafizi tak pergi. Dia kata, peduli apa aku nak pergi? Kalau nak pecat aku. Dia memang Rafizi memang nak minta kena pecat. Dia tak pergi. Jadi AMK adalah yang nak buat usul supaya Rafizi dipecat, tapi gagal. Mana dia tuan-tuan? Serang hendap pun gagal. Usul serang hendap pun gagal. Yang hadir itu majoriti kata tak nak buang Rafizi. Adalah 30 lebih yang kata nak buang Rafizi, majoriti tak nak buang. Tetapi satulah aku nak cerita. Siapa-siapa yang buat usul tu memang bangang lah. Kau tak tahu dan tak baca perlembagaan parti. Ketua cabang tak boleh dipecat dengan usul. Kalau dia menang sekalipun, ketua cabang tidak boleh dipecat dengan usul. Usul itu usul itu boleh dibawa untuk mencadangkan. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa usul itu perlu datang daripada Pandan yang gagal? Sebab mereka bertujuan nak tunjuk, tengok orang Pandan pun tolak Rafizi. Tapi mereka gagal. Rancangan Damai ini gagal nak tolak Rafizi daripada Pandan. Yang cabang lain tak berani tuan-tuan. Tak ada siapa berani.
Wak Imah dia ketua cabang ke, menteri ke, MPP ke, naib presiden ke, Ramanan ke, Ramanan scammer ke, tak ada siapa berani tuan-tuan. Nobody dares dok cakap Rafizi gagal, Rafizi gagal, Rafizi gagal. Pecat. Simple. Tapi tak berani. Kenapa tuan-tuan? Kenapa takut nak pecat Rafizi? Kenapa? Cuba jawab kat komen, ceplos-ceplos sekalian. Kenapa takut nak pecat Rafizi? Kalau dia berani dia keluar, dia takkan keluar. Buat apa dia nak keluar? Sebab dia nak tengok korang semua koyak dan meroyan. Sebab dia memang nak tengok korang koyak dan meroyan. Imagine having someone you don't like. Memang anda tak suka dia, tapi dia duduk rumah ni. The only way kau boleh buat adalah kau kena keluarkan dia. Tapi dia takkan nak keluar. Tapi kalau kau kata aku halau kau daripada rumah ni, dia akan keluar. Tapi dia nak tunggu ayat engkau, aku halau engkau daripada rumah ini. Aku pecat engkau. Sebab itu Rafizi tak pergi mesyuarat mesyuarat agung tahunan Pandan. Pecatlah. Tuan-tuan, tolonglah. Sebab apa nak pecat ni? Simple. Kita nak buat parti baru. Dan kita nak parti baru kita tu Rafizi presiden. Setuju tak setuju? Kalau dia keluar, kalau dia tak keluar, dia buat parti baru, dia akan dikira lompat parti, dia kena bayar 10 juta. Nanti tempat dia Pandan itu dikira gugur. Dia akan dikira gugur, dia tak boleh lagi ahli parlimen. Tak boleh. Menyusahkan rakyat lah, nak kena buat pilihan raya semula, semua buat apa? So, tapi kalau dia dikeluarkan daripada parti, dia dipecat daripada parti, maka dengan sendirinya dia boleh menjadi presiden. Dalilnya tuan-tuan, siapa? Dalilnya adalah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin sekarang ini sudah bersenang lenang, sudah keluar daripada parti, dah boleh buat parti sendiri. Duk pergi sana, duk pergi sini, duk pergi macam mana nak buat parti ni. Dalilnya itu. Dan tak ada siapa mempersoalkan tentang Hamzah Zainuddin sebagai orang telah lompat parti. Betul? Setuju? Jadi bila Hamzah Zainuddin itu keluar daripada parti dan boleh membentuk parti sendiri, Rafizi boleh berbuat demikian. Cepatlah sikit. Sebab kita percaya, saya kata hari itu pilihan raya akan berlaku tahun ini sebelum perang Iran. Tapi disebabkan perang Iran ini, pilihan raya tak akan berlaku tahun ini. Kerana sekarang ini data-data telah menunjukkan semua merudum. Apa sahaja berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Waimah Convention ke, Waimah kata-kata ke dengan menteri dia, semua kena maki kat social media. So dia tahu kalau dia masuk sekarang, mampus tuan-tuan. Mampus pilihan raya. Pilihan raya sepatutnya dirancang bulan 10 tahun ini. Kan, kalau dia tak berjaya settlekan masalah minyak, masalah perang, which dia takkan boleh berjaya settlekan lah, maka pilihan raya dia akan tunda sehingga tahun hadapan. Jadi bayangkan kalau Rafizi ada setahun tuan-tuan untuk kumpul bina kekuatan daripada bulan 4 ni sampai bulan 9, setahun lebih. Katalah Rafizi dipecat bulan 4 ini. Setahun lebih dia ada untuk dia nak buat parti reform, whatever parti nak buat. Berkemungkinan besar jangan kata PKR, PH dengan BN dengan PAS melingkup tuan-tuan. Betul lah. Setuju tak setuju? Sebab tu dia takut. Sebab saya percaya yang menasihati Anwar Ibrahim supaya jangan pecat ni orang UMNO Barisan Nasional. Sebab dia tahu kekuatan Rafizi itu bagaimana. Dan sepanjang konvensyen hari ini, di Johor hari ini, tidak ada satu pun ayat daripada Anwar Ibrahim ke, daripada Ramanan ke, saya tak tahulah, saya tak nak izah kat situ kan, menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Rafizi. Rafizi sebut di dalam di dalam open house dia semalam. Saya bukan mengkritik parti, saya mengkritik polisi kerajaan. Saya mengkritik tentang Bestinet. Saya mengkritik tentang NXG. Saya mengkritik tentang korporat mafia yang saya dah buat berbelas tahun. Sewaktu Najib jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia dah komen. Dia tak komen lah Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin sebab dia tak ada bercuti. Saya ada. Itu yang kami duk komen selama belasan tahun ini tuan-tuan. Benda yang sama kan dengan Anwar Ibrahim. Kami tanya dengan kerajaan Madani, tak terjawab. Tuan-tuan, apa jawapan kepada korporat mafia? You tell me. Kita telah pun memanggil AG dan polis
bukan polis pun, KSN untuk menyiasat korporat mafia. Tak, siapa AG dan KSN untuk siasat korporat mafia? Korporat mafia itu di dalam SPRM. Apa kuasa AG untuk menyiasat? Atas prerogatif apa? Atas kuasa apa dia boleh menyiasat korporat mafia di dalam SPRM? Dia tak ada kuasa, dia tak ada. Untuk dia nak siasat, AG dia boleh dakwa, dia bukan siasat. Yang ada kuasa menyiasat SPRM. Yang ada kuasa menyiasat polis. Tapi masalahnya polis dengan SPRM dua-dua terpalit dengan korporat mafia. Jadi macam mana polis dengan SPRM nak siasat kalau mereka sendiri terpalit dengan korporat mafia? So the only one adalah yang ada kuasa berdasarkan perlembagaan RCI, Royal Commission of Inquiry, ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja. Nama pun siasatan. So selain daripada, sebab dia melibatkan polis dengan SPRM, maka kena wujud satu badan lain yang ada kuasa untuk menyiasat berdasarkan kepada perlembagaan. Maka di dalam itu, kerana dia juga melibatkan Perdana Menteri secara tidak langsung, dia melibatkan Perdana Menteri secara tidak langsung tau. So macam mana cara? RCI ni dia boleh menyiasat, dia boleh panggil Perdana Menteri, dia boleh panggil KPSPRM, dia boleh panggil Ketua Polis Negara, dia boleh panggil Kedua Division daripada AMLA, dia boleh panggil dari Ketua Timbalan Komisioner daripada SPRM, bahagian di Section 7, Section D kot, saya tak ingat section berapa, yang dikatakan korporat mafia. Malah Victor Chin sendiri mengatakan dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah sekiranya untuk nak ada tak kerajaan kita mengumumkan RCI? Ada tak Perdana Menteri kita mengumumkan RCI? Tak ada. So siapa nak siasat polis ni? Siapa nak siasat SPRM ni? Siapa nak siasat KPSPRM ni? Hari tu saya cakap dalam grup Telegram saya kan, ada orang kata, kenapa Rafizi tak nak report kepada SPRM? Saya kata, report apa? Korporat mafia? Kenapa dia tak nak report kepada SPRM? Macam mana dia buat 1MDB dahulu, tuan-tuan? 1MDB dahulu, dia report kepada SPRM. Masa itu tak terlibat dengan SPRM. SPRM tak terlibat pun dengan 1MDB. Tapi tengok apa yang SPRM kata. Dia puas hati. Dia tak ada masalah. Kan derma itu derma daripada Arab. Itu tak terlibat. Nah bayangkan yang kalau dia terlibat. Tuan-tuan agak dia kata apa? Dan worst is Azam Baki masih ada kat situ. Saya tanya, okey, kalau dia nak siasat, dia report pada SPRM, siapa yang akan pergi tengok kes itu? Azam Baki. Kes itu terhadap siapa? Azam Baki. Jadi siapa nak siasat Azam Baki? Korporat mafia berkaitan dengan Azam Baki. Report pada SPRM, benda itu melibatkan Azam Baki. Report polis is, AMLA tu terlibat sekali bersama dengan SPRM menurut dakwaan Bloomberg. Jadi nak report pada siapa, tuan-tuan? Azam Baki nak siasat Azam Baki. Kan, Azam Baki nak siasat Perdana Menteri. Azam Baki nak siasat bekas orang kuat Perdana Menteri, Farhash. Sebab itu kita desak tempoh hari, RCI is the best. Kita ada bekas ketua hakim negara duduk kat situ. Kita panggil hakim, kita panggil peguam. Orang boleh tengok dan benda itu telecast, dia public. Sebab RCI ni boleh public, tuan-tuan. Dia bukan macam mahkamah, mahkamah tak boleh. Mahkamah kita tak telecastkan, RCI boleh. Dalilnya adalah berkenaan dengan Teo Beng Hock. Dalam Teo Beng Hock, ada salah seorang pakar daripada Thailand itu dipanggil untuk memberi keterangan, dan kita boleh baca. Tuan-tuan pergi kat YouTube, boleh tengok Teo Beng Hock punya RCI. Tuan boleh tengok, dia akan kita panggil pakar dan sebagainya. Semua boleh datang, boleh tengok. It's public. Tapi dia tahu kalau dia buat public, what will happen? Poinnya adalah, convention ini tidak menjawab kritikan Rafizi. Kenapa dia nak kritik is? Kenapa dia nak kritik? Tuan-tuan, kalau benda tu salah, di depan mata kita tengok salah, tuan-tuan rasa nak buat apa? Tuan-tuan rasa kita kena diam ke atau kita kena bersuara? Hari-hari duk baca hadis kan, sekiranya kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu halang dengan tangan. Kalau tidak mampu, halanglah dengan percakapan. Kalau tak mampu, maka halanglah dengan hati. Sesungguhnya hati kita itulah iman yang paling lemah. Hadis tu saya rasa majoriti umat Islam tahu.
Sekarang kita tengok kemungkaran, hati kita pun tak rasa, tak kot, tak mungkin lah Anwar Ibrahim buat macam tu. Atau worse is, itu okey lagi. Worse is dia kata, yalah memang Anwar Ibrahim buat, tapi takkan kita nak bagi pas pula pemerintah. Yang tu maksudnya dalam hati kau pun tak ada sifat untuk menghalang kemungkaran. Erti kata selemah-lemah iman pun kau orang tak ada nak menghalang kemungkaran. Aku boleh guna apa? Guna mulut lah. Guna tangan mana boleh. Kita bukannya teroris tuan-tuan kan? Betul kan? Kita guna live kita macam ni lah. Menerangkan tentang keadaan apa yang berlaku di dalam negara kita ni. Apa tindakan kita kena buat? Simple. Tuan-tuan, simple saja. Itulah bagusnya demokrasi ni. 5 tahun sekali kita boleh tukar kerajaan. Betul? Setuju tak setuju? Apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah sekarang ini kita kena tunjukkan kepada golongan-golongan yang sombong ini, kepada golongan-golongan yang angkuh ini, apabila mereka ada kuasa, mereka merasakan bahawa they are above everyone, they are above the law, they are untouchable. They've got money, they've got the power, they've got the name, they can do anything kepada orang murba yang susah macam kita ni. But mereka lupa akan sesuatu. Yang menaikkan mereka adalah kita. Kita sebagai rakyat ini boleh menaikkan mereka. Maknanya kita juga sebagai rakyat ini boleh menurunkan mereka. Kalau mereka sudah terlalu meningkah sehingga mendongak ke langit, lupa untuk memandang ke tanah, maka kita sebagai rakyat wajib untuk mengingatkan mereka bahawa mereka boleh mendongak ke langit kerana kita sebagai rakyat, dan kita juga boleh meningkahkan mereka di atas tanah dan menundukkan mereka di atas bumi untuk menyatakan bahawa kaki kamu sekarang ini sedang berpijak di bumi dan bukannya di awang-awangan lagi, tuan-tuan. Kita kena faham perkara tersebut. Kita kena sedarkan kepada mereka. Jangan kamu terlupa, jangan kamu teralpa, jangan kamu terleka dengan ujian-ujian kuasa. Hanya kerana orang buka pintu, sembah kamu, cium tangan kamu, maka kamu lupa segala-galanya. Kamu lupa janji kamu kepada rakyat. Kamu lupa perjuangan kamu terhadap reformasi. Geli tengkuk saya, tuan-tuan. Habis convention, reformasi. Reformasi apa? Yang kaya bertambah kaya, tauke tetap mendapat kekayaan dan laba, tetapi rakyat tetap menderita, tuan-tuan. Rakyat tetap susah, rakyat tetap menderita. Di mana janji reformasi kamu? Yang kaya tetap bertambah kaya. Katanya kalau kita menjadi kerajaan, kita akan memastikan bahawa rakyat akan mendapat fairness, keadilan. Kita kata. Tapi yang kaya yang pergi dapat subsidi minyak. Kan? Padu tidak digunakan, yang kaya tetap mendapat subsidi minyak. Jadi, ke mana arah tujuan dan hala tuju kita selepas ini? So itulah, tuan-tuan. Kita kena faham beberapa perkara. Okay. Kita kena faham beberapa perkara. 3,400. Kita kena faham beberapa perkara. Perkara yang kita faham adalah perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, reformasi ini bukan berasal daripada Anwar Ibrahim. Reform, islah, mustotah. Islah atau reform ini adalah perjuangan daripada para nabi, para anbiya, salafus soleh, para pejuang yang memastikan bahawa negara ini kita nak jadikan negara baldatun thayyibatun wa ghabun ghafur, negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun kepada kita. Semoga kita jadikan suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saya boleh berkata kepada Allah, saya boleh menjawab, saya boleh bukan berbahas, tapi erti kata saya ada alasan kepada Tuhan bahawa ya Allah Tuhanku, aku bersaksilah bahawa aku telah melakukan setakat apa yang aku mampu untuk memastikan bahawa rakyat di negara aku terbela, bagi memastikan bahawa keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Dan bila ada korporat mafia cuba nak merosakkan negara, aku telah berusaha untuk memastikan bahawa korporat mafia itu tidak merosakkan orang-orang yang berhak mendapatkan hak di dalam negara kita. Islam bukan Islam, Melayu bukan Melayu.
Bila negara ditutup sebab PKP, dibawa pula darurat, aku telah depan Allah SWT, aku boleh menjawab nanti, ya Allah, aku telah menggunakan segala kelebihan yang kau berikan kepada aku untuk memastikan rakyat tidak disekat lagi dengan darurat tersebut. Negara buka. Dan bila dibuang satu ahli satu undi, aku boleh bersaksi pada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, aku telah angkat tangan tidak bersetuju dengan perkara tersebut sewaktu Kongres khas Parti Keadilan Rakyat. I can answer. My question to you is, you all boleh answer tak? Oh, yang menonton saya ni boleh lah. Ceplos-ceplos boleh jawab tak? Tuan-tuan, at least tuan-tuan kata, ya Allah Tuanku, saya dah dengar live di Suardi, saya dah share tuan-tuan. Saya dah dengar live Suardi saya yang elok-elok tuan-tuan. Cukup lah. That's the least. Kita tak tahu. Kita tak tahu timbangan kita di akhirat kelak macam mana. Kau nak main agama ni start, ni masalah, bukan masalah main agama. Inilah agama. Apa? Kau nak mengasingkan agama daripada politik ke? Kau ni sekular? Kan? Dah kena sekular pula. Itulah tuan-tuan. Tak macam cerita minyak, Frankie kata 3 kali tu, 3 kali naik. Saya kata itu, ingat tak masa bulan 2, masa perang baru mula-mula tercetus awal, masa awal puasa itu kan. Saya kata 4 perkara akan berlaku. Saya kata harga minyak akan naik. Harga minyak akan naik saya kata. Yang kedua, harga barang akan naik. Sekarang dah naik 50% dah naik. Lepas ini yang akan meningkat adalah inflasi. Dah meningkat dah pun. Kemudian yang keempat adalah OPR akan dinaikkan. Harga barang rumah semua akan mahal. Okey. Barang ni akan mahal kalau perang ini terus berterusan sampai ujung bulan ini. Bulan 5 tuan-tuan akan tengok barang mula mahal. Sebab itu saya kata stock up now. Dah ada yang mula stock up ni. Ada yang beli beras, ada yang beli makanan dalam tin, makanan retort yang boleh tahan 2 tahun. Alah, macam dalam perang tu, makanan perang tu yang jual macam Brahim tu apa semua tu. Start. Jangan makan, jangan guna dulu. Beli simpan. Simpan, okey, yang barang murah mudah rosak tu tak payahlah, ataupun kalau ada freezer letak dalam freezer lah kan. Simpan. Bulan 6 ni dijangka kalau perang berterusan harga elektrik akan naik. Harga barang akan naik. So pada masa itu bila barang dah naik, tuan-tuan mula gunakan barang-barang yang ada yang saya sebut tadi tu. Yang tuan-tuan dah stock up tadi tu, tuan-tuan gunakan. Tak, benda ini 3 minggu dah berlalu ni tuan-tuan. 4 minggu dah, sebulan dah. Apa yang kerajaan kata tentang keadaan ekonomi negara? Oh, semua terkawal. Semua tak ada masalah. Semua okey. Harga minyak naik. Tiap-tiap minggu harga minyak naik. Semua okey. 50% barang naik kata Fuzia Saleh, tapi barang terkawal. Janganlah cakap macam tu. Sebagai kerajaan jangan cakap macam tu. Sebagai kerajaan sebenarnya kita kena bagi tahu fakta dan data yang sebenar. Kita kena bagi tahu fakta dan data yang sebenar. Ini nak buat madani mat. Buat apa? Lah tuan-tuan, mat macam tu dah banyak, koperasi dah banyak buat, KK mat dah ada banyaklah syarikat-syarikat yang juga NGO, koperasi-koperasi dah buat dah. Mat-mat ni tak payah. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Kalau saya jadi kerajaan, kalau saya lah, saya tak tahu Rafizi, tapi kalau saya akan sediakan satu mekanisme bagaimana kita nak stock up makanan tanpa perlu kita menaikkan harga barang. Macam mana? Itulah tugas Kementerian Keterjaminan Makanan. Itu tugas dia. Kena menyediakan. This is our plan for the next 6 months. Kalau sekiranya makanan jadi mahal, ini kaedah yang kami akan lakukan. Sepatutnya itu yang dilakukan. Ini tak, yang pembangkang tak bayar cerita lagi bangang pembangkang ni. Pembangkang lagi bangang. Tak boleh nak buat solusi. Apa rancangan nak dibuat pun tak tahu. Kalau kita ni dah cadangkan, apa sebenarnya untuk keterjaminan makanan, at least for the next 6 months. Makanan sebab makanan ni adalah perkara yang asas untuk rakyat. Jadi makanan kita kena fikir dahulu makanan ni. Gaji, pendapatan bagi saya secondary. Sebab bayangkan kalau gaji anda tidak berubah,
Tapi bulan depan, bulan 6, bulan 7, barang-barang naik dengan tinggi. Imagine if that happen. Tuan-tuan pernah kena kan ingat tak masa PKP dahulu? Imagine kalau itu berlaku. Apa kita punya plan survival kita? Sepatutnya kerajaan jangan berdolak dalih, oh kita tak ada masalah, rakyat terkawal. No. Instead of that, sepatutnya kerajaan dah ada plan. Okay, now we have a plan. If this happen, this is our plan. If this happen, this is our plan untuk rakyat. These are the things that we prepared for you. Kita tengok apa impact. Sebab itu penting data analitik. Sebab itu penting kita hantar anak-anak kita yang mana bawa SPM tu kan. Tuan-tuan hantar dia orang belajar data analitik. Kan, analisa data. Tak ada data analitik itu yang jadi masuk pilihan raya tu tak guna. Bawa ni yang Syuk pernah cakap Syukri Razak. Dia kata, kita dulu nak masuk pilihan raya, kita ada data tau. Kita dah kaji data month by month. Ini nak masuk pilihan raya je ke Johor? No. Data 7 tahun, 5 tahun lepas dia pakai tu. Tak boleh pakai dah data tahun lepas pun dah tak boleh pakai. Dan hari ni confident pula Anwar Ibrahim berucap, hendaklah kita buat kerja. Kalau ketua cabang tak buat kerja, kita tak akan letakkan jadi calon. Kita pun tahulah, tak payah kerja kuat-kuat pun. Kalau tak ada endorsement Anwar Ibrahim, dia tak akan jadi calonnya. Kerjalah kuat macam mana saya dah tengok dah ramai ketua-ketua cabang yang berminat dari calon, kerja macam nak merak, duit keluar sendiri. Akhirnya calon orang lain juga. Yang mana pandai mengampu Anwar Ibrahim, dia jadi calon. Depan mata saya, sewaktu Samsul Iskandar jadi calon dekat PN Melaka dahulu, sepatutnya jadi calon tu adalah Datuk Halim, pengurusi MPN Melaka. Depan mata saya ni bagaimana pengurusi MPN Melaka pukul 1 pagi malam itu ditendang daripada WhatsApp group, dimasukkan Samsul jadi calon. Kerja apa? Tak payah sembang kerja lah Anwar Ibrahim. Ni depan mata ni saya tahu cerita what's going on inside. Hari ni list lain keluar. Bila pandai orang mengampu, ada orang bayar duit dan sebagainya, list lain pula keluar. Tuan-tuan, aduh, ramadan tu datang daripada mana? Macam mana dia boleh jadi calon? Ujungnya, kita lawan tauke. Bila datang bawa duit, kelabu mata. Boleh jadi calon. Tak ada masalah. Mampus. Reformasi lah. Itulah tuan-tuan. Tak apalah. Jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. #RR boleh? Apa nak jadi Real Reform Volunteers, RRV. #RR. Kita akan bentuk Real Reform Volunteers kita. Saya nak 1000 orang volunteer sekarang. Target saya 1000. By the end of this month, ada 1000 volunteers. Bagaimana nak masuk jadi volunteer? Pergi ke Facebook saya atau Twitter saya. Dalam Facebook saya dah pin borang itu. Borang tersebut ada kat situ. Jangan DM saya. Pergi ke Facebook page Islam Murni Utama. Okay. Right, itu saja daripada saya. Sekian, selamat malam. Selamat beristirahat. Penting. Lawan tetap. Lawan Real Reform. Assalamualaikum.